Hei, tak payah seksa diri kat gym dah. Jepun dah buat tes sebenar. Tak payah diet, tak payah exercise, buat kerja rumah je, pinggang susut 7.5 cm dalam 3 hari. Biar betul. Ni saintifik ke tak? Dengar baik-baik. Doktor cakap, korang lari sampai nak mati tu sebenarnya cuma bakar 5% kalori je. Tapi, aktiviti harian atau NEAT ni, dia menyumbang sampai 30%. Beza dia 6 kali ganda tau. Konsep dia macam ni. Lemak kat perut tu macam duit dalam dompet. Senang masuk, senang keluar. Walaupun korang cuma bongkok kutip sampah, badan korang tengah withdraw lemak tu kau-kau. Habis tu, kerja rumah apa paling power? Mop lantai? Sapu sampah? Salah besar. Juara dia sebenarnya ialah kemas bilik. Sejam boleh bakar 126 kalori. Confirm kalahkan sapu atau mop lantai. Rahsia dia kat pergerakan tu. Masa kemas, buatlah squat sikit, jinjit kaki sikit. Dengar nasihat aku ni. Jangan asyik terbaring je. Pergi kemas bilik korang yang bersepah macam kapal pecah tu sekarang. Esok confirm kurus.